Breaking news, Mo Salah nak keluar dari Liverpool. Apa benda ni weh? Berita terkini setelah 9 tahun kat Liverpool, akhirnya Mo Salah akan meninggalkan kelab Merseyside itu sebagai seorang legend. Sebelum tu sabar fans YNWA. Biasanya pasal Liverpool ni aku cuma nak troll, tapi kali ni abang sengaja turun dari kapal terbang buat video ini semata-mata nak bagi kredit kepada Mo Salah. Jangan cakap aku bias. Sebagai fans Manchester United, jujur cakap lah, Mo Salah dan juga Jota, dua pemain Liverpool yang aku paling tak suka. Bukan personal bro, tapi di atas padang banyak kali mereka buat aku koyak. 255 gol, 122 assist dalam 435 game. Tak padu macam Ronaldo, tapi okey lah, Mo Salah tetap terbaik. Dari segi trofi, dia dah menang segala-galanya dengan Liverpool. UCL, EPL, FA Cup, Carabao Cup, dan juga 3 kali PFA Player of the Year. Cuma rugi lah, Mo Salah bukan orang Inggeris. Kalau tak, mesti lagi hype dan paling kurang pun dah menang 1 Ballon d'Or. Apa-apa pun, sebagai fans bola sepak, respect kepada Mo Salah. Terima kasih untuk semua mimpi buruk. Tapi yang paling penting sekali, Mo Salah boleh pergi, tapi simpan Arne Slot untuk hiburan. Setuju dengan abang? Komen kat sini.